Guys, hari ni kita dapat RM20 daripada bos kita. So kita tengok RM20 ni kita boleh beli apa dekat bazar Ramadan tau. Okay, jom let's go. Ni guys, ni RM20 yang saya pegang ni. Ni CEO kita yang bagi RM20. Say hi sikit CEO. Okay, ni bang Xiaomi kita. Bang Xiaomi, jom kita nak pergi ni ke bazar. Jom. Guna RM20 sebagai challenge apa yang kita boleh beli, okay? Ini bersama Abang Min. Jom Abang Min. Jom kita nak pakai RM20 ni challenge untuk bazar Ramadan. Okay, bye. Let's go. Okay guys, kita dah sampai ke Bazar Ramadan Taman Tasik Permaisuri. Boleh tengoklah pemandangan dia. Sangat-sangat indah ya. Jom kita tengok kita boleh beli apa dengan RM20 tau. Jom kita masuk dalam. Let's go. Oi. Okay guys, kita dah sampai ke Bazar Ramadan. Jom kita masuk. Kita tengoklah apa yang ada makanan dalam ni. Pelbagai jenis makanan boleh tengok, pelbagai jenis kemah. Makanan semua yang sedap-sedap pun boleh tengok. Nampak tak? Tu tengok tu. Tu dia tu. Tengoklah. Oh, ramai. Kena. So, tak kita cari sat makanan yang mana yang sesuai dengan kita. Tu ada kambing golek. Kambing ke? Betul lah kambing. Kambing golek lah. Macam-macam air. Tak, diorang tengah sediakan makanan ni. Sekarang kat awal lagi, baru pukul 4 macam tu. So, tengoklah. Sedap guys. Oh, rugi ni siapa tak datang ni. Kalau beli macam-macam jenis air ada. Yang kedua, dan kedua untuk tiket ikut saiz daripada 18 sampai 22. Ini 15, itu 18. Harga termasuk yang kedua dari sampai 22. Memang setiap tahun sini je tu.
Okay guys, kita dah selesai ke Bazar Ramadan Taman Tasik Permaisuri. Ini saja makanan yang kita dapat beli. Dengan harga dia, saya kita bincang balik dekat office, okey? Tu. Kita pun dah nak bergerak balik. Okey? Jom kita jumpa kat office. Bye bye. Okey guys, kita dah sampai ke office Transtalk. So korang semua boleh tengoklah, dia hadapan korang ni kita ada 3 jenis menu. Kita pergi ke makanan berat dulu. First portion kita ialah nasi ganja. Dengan didatangi oleh daging masak hitam, ayam goreng dan cili-cili dan bawang goreng sekali. So untuk harga nasi kita ni ialah RM22. Okey, kita pergi ke second pula makanan kita, iaitu roti john korang semua. Boleh tengok. Dengan berharga RM10. Tu macam banjir korang, memang sedap memang sangat-sangat telur lah. Korang tengok. Dan akhir sekali, portion kita makanan kita ialah takoyaki guys. Yang berharga RM10 juga. Memang sangat-sangat murah. So memang sangat-sangat telur dan sedap. Dan tak lupa juga kita didatangi dengan air strawberry yang berharga RM7. Yang boleh menggerikan tengkok korang bila berbuka nanti. So total overall semua ni melebihi RM20 lah. Macam kita katakan, challenge kita RM20, tapi semua total ni lebih kurang RM39. So challenge kita kali ni tak berjaya lah. Okay guys, itu saja video kita. Kita jumpa dekat next video ataupun next vlog yang akan datang. Okay, bye bye. Assalamualaikum.